Okay guys, Assalamualaikum. Abang Koryo Oring here. Aduh dah korang ni. Pasal barang return. Barang return ni kalau ada customer-customer nak return barang, okay, aku akan hantar WhatsApp. Bungkus kemas-kemas. Kalau nak keluar tinggal barang tu kat mana, ambil gambar bagi aku. Okay. Bukan apa suruh buka kemas-kemas. Nanti anda yang kata barang tu kan, diorang nak return balik, diorang nak bawa masuk lori, aku hantar ke Hak, okey. Hak akan hantar ke tempat-tempat yang nak hantar balik tu lah, macam KL ke mana kan. Anda kata barang tu hilang macam mana kalau kau tak bungkus. Contoh macam ni kau tengok tengok dia bungkus macam ni, dia bagi macam ni barang return. Nampak barang dalam. Macam ni langsung tak bungkus macam ni dia bagi. Nampak tak? Ni kalau barang kau hilang ke kan, kau return macam ni, seller dapat macam lain, mulalah salahkan driver lah, salahkan tu lah, salahkan ni lah. Tapi kau sendiri yang kau tak bungkus elok-elok. Masa dia orang hantar, dia orang bungkus elok-elok. Kau nak return macam ni kau bagi. Tu macam mana? Kalau nak return tu bungkus lah cantik, bagi orang tak nampak barang dalam tu. Okey? Lain kali bungkus cantik-cantik. Okey? Apa-apa wow tak. Okey guys, Assalamualaikum. Abang Koryo Oring here. Aduh dah korang ni. Pasal barang return ni kalau ada customer nak return barang, okey, aku akan hantar WhatsApp. Bungkus kemas-kemas. Kalau nak keluar tinggal barang tu kat mana, ambil gambar bagi aku. Okey? Bukan apa suruh buka kemas-kemas. Nanti anda yang kata barang tu kan, diorang nak return balik, diorang nak bawa masuk lori, aku hantar ke Hak, okey. Hak akan hantar ke tempat-tempat yang nak hantar balik tu lah, macam KL ke mana kan. Anda kata barang tu hilang macam mana kalau kau tak bungkus. Contoh macam ni kau tengok tengok dia bungkus macam ni, dia bagi macam ni barang return. Nampak barang dalam. Macam ni langsung tak bungkus macam ni dia bagi. Nampak tak? Ni kalau barang kau hilang ke kan, kau return macam ni, seller dapat macam lain, mulalah salahkan driver lah, salahkan tu lah, salahkan ni lah. Tapi kau sendiri yang kau tak bungkus elok-elok. Masa dia orang hantar, dia orang bungkus elok-elok. Kau nak return macam ni kau bagi. Tu macam mana? Kalau nak return tu bungkus lah cantik, bagi orang tak nampak barang dalam tu. Okey? Lain kali bungkus cantik-cantik. Okey? Apa-apa wow tak.